Catatan bersilat yang berakhir kira-kira jam 7.30 pagi itu direkodkan dalam buku Guinness World Records dan The Malaysia Book of Records. Kejayaan itu amat manis bagi Mahaguru dan pengasas PSSLM Tan Sri Omaruddin Mauju kerana dicatat pada hari lahirnya yang ke-70 dan sempena ulang tahun ke-50 penubuhan pertubuhan berkenaan Julai ini. Kira-kira 500 pesilat pelbagai peringkat usia beraksi tanpa henti dengan membuat jurus asas dan diikuti selingan seni tempur dan buah pukulan di dalam silat. Pesilat termasuk mereka yang berumur 3 hingga 6 tahun. Program itu bukan sahaja bertujuan mencatatkan rekod dunia, malah bagi mengangkat martabat seni silat Malaysia pada mata dunia sekaligus menjadikan silat lincah tersohor dari dulu, kini dan selama-lamanya.